Excuse me, nak tanya. Melayu tak makan babi. Nak tanya, Cina ada pantang untuk makan atau minum apa tak? Pantang. Apa yang tak boleh, you Cina tak boleh makan, tak boleh minum punya? Kalau yang sembahyang Kuan Yin, biasa tak makan lembu. Daging lah. Rendang daging sedap oh. Kalau minum arak, Cina boleh minum ah? Kau ingat ada ajar minum arak boleh? Tidak digalakkan, tapi tak ada larang. So, Cina memang apa pun boleh makan lah. Kalau ada kau ingin popi-popi, tak makan lembu lah. Macam orang India lah. Saya ada tengok ada banyak orang Cina makan vegetarian. Itu agama ke? Tak semesti. Ada yang ikut agama, ada yang juga mungkin nak tambah pahala atau jasa. Kalau untuk biasa macam Sami, ada yang mesti vegetarian. Tapi kalau macam orang biasa ada rambut punya, mereka nak tambah pahala atau jasa, mereka boleh pilih ikutlah kalender Cina. Mungkin hari pertama atau ke-15. Maksud dia macam nak buat benda yang baik, tak nak bunuh nyawa. Tak nak makan barang yang ada nyawa. Itu ayam, lembu, babi ada nyawa. Itu daun, veggie tak ada nyawa. So boleh makan kangkung lah. Like lebih baik lah. Saya pun curious, ada orang Melayu yang vegetarian ke?